ada sebab PKP dia makan dia jadi cuma sebagai pematu kan. Jadi kita sebenarnya ada di sini untuk Curriculum. curriculum. Mungkin pegang utama PKP kan kita berkenaan dengan curriculum tu. Okey. Tugas maksudnya PKP kena pastikan setiap guru dapat jadual masing-masing. Okey, lepas tu memang akan dilantiklah ketua panitia untuk meneragi satu-satu subjek kan, mesti ada panitia. So kita briefing lah dengan panitia. Contoh tahun depan persatuan panitia matematik, so ada ketua ni lah akan susun siapa nak angkat tahun 1, siapa nak angkat tahun 2, tahun 3, tahun 4. So dah penuh lah, matematik dah penuh. Siapa yang ada matematik, PM pun sama, subjek lain pun sama. So bagi kepada PKP, kita akan dia ada satu aplikasi lah untuk masuk buat jadual tu, termasuk senaman. So dia akan jalan sendiri. Lepas tu bila dah ada jadual, tugasan guru macam tengok yang peranan paling utama sekarang macam dan purata masa seperti Cina macam tadi kita kata 24 sehingga 32. Ada yang minta sampai 32. Ada. Dia nak ngajar saja. Maksudnya dia tak nak jadi KP, dia tak nak jadi ketua ni, dia tak nak. Dia nak ngajar saja. Kita bagi. Maksudnya dia mungkin jadi service untuk apa-apa program yang lain kan. Jadi dia minta nak ngajar sampai ada 2 orang yang minta masa dia sampai 32. Macam teacher Nabi rasa 30 ke 32. Dia nak ngajar, dia nak banyak masa mengajar. Kalau paling sikit 20. Ada lagi kalau macam SU dalam 18. Kalau SU sebab dia banyak membantu PK, jadi masa dia dikurangkan. Kalau guru media dan sedikit masa dia menulis yang perpustakaan, dia yang bergantung pada jawatan yang dia pegang lah. Tapi puratanya 24 sikit tu. Sikit, 24 sikit. Biasanya 30. Paling banyak cuma mengajar 30. Paling sedikit kalau 24, 25, 26 tu sedikit. Ringan. Maksudnya ringan lah kalau dapat jadual macam ni. Kalau biasa memang 30. Kalau guru agama sendat lah 32, 34. Penuh lah. Maksudnya seminggu tu Dia masuk tak saya. dia masuk. Dia kali 30. 5 masa maksudnya 2 jam setengah ataupun 3 jam sehari. Mungkin 2 pagi, lepas rehat 2, dekat nak balik 2. Ataupun kucing-kucing lah. Pandai-pandai kita lah, pakai masa ni. Ikut sedap kita lah. Bila bekerja nanti, jaga etiket. Etiket kita dulu baru tengok. Contohnya sekolah lah macam ni. Anak-anak muda zaman ni kurang cakap. Bukan nak kata kepada you all, tapi nak wayak zaman hari ni. Kalau kamu dah mengajar anak-anak Gen Z lah ni, memang tak. Sebab ibu muda ni dia ikut kepala dia. Dia tak suka macam dia. Jadi murid-murid sekarang degil sikit. Degil memang kurang hormat. Dari situlah attitude kita orang muda kena jaga. Tak nak keluar ni. Sebab perlakuan kita akan diikuti oleh pelajar. Macam mana anak tu, dia ikut acuan dia. Tak. Kalau anak awak, dia tak kena dia anak dia. Tentu. Jadi anak tu terdidik dengan ibu bapa dia. Kita nak tengok kalau kita buat sesuatu silap. Orang tak tanya nama berapa. Orang tanya anak siapa. Betul tak? Betul. Orang tak tanya kita siapa
Macam mana ni? Orang yang mana siapa? Cermin dia. Ya. Ini cermin. Ya. Sebab macam mana kita dididik, tapi itulah dia dididik. Daripada kecil sampai besar. Contoh ada raja kita saya. Raja kita. Dia memang nunduk ya Allah. Benar-benar apa kecil. Dia panggil ke cikgu dia. Cikgu mengajar dia tu. Cikgu babi. Dia boleh kata ke cikgu dia, cikgu babi. Sedia ini kena lagi. Sedia. Sedia. Nak ayat, apa perasaan kita? Tidur. Ha. Nangis. Cikgu ni. Kata saya tak sanggup dah masuk. Budak umur 9 tahun. Panggil kita sebulan. Saya panggil mak ayah dia. Memang acuh dia gitu. Saya tanya dia, awak dengan mana dia? Ada mak ayah dia. Jadi dia mari di sekolah. Dia ikut betul. Besar awak. Dalam dia akan macam ada cik berakam. Memang mulut dia awak. Semua tak. Dia panggil cikgu tu cikgu berakam. Ada 3 perkataan atas kata sebelum cikgu tu cikgu pemulihan. Cepat-cepat lembut cikgu. Dia tak suka belajar. Dia tak si belajar. Masalah murid. Dia tak si belajar. Dia memang tak belajar. Orang lain dia buat kerja betul tu dia main. Lalu cikgu hari tak cakap nak lari. Kalau pergi cikgu Nas panggil. Cikgu macam mari dia sekejap. Macam main kisah. Ada molek pula tu. Boleh baca, boleh nulis. Cik Umi memang Cik Umi kata Cik Umi buat. Cik Umi kata nak tapa. Cik Umi tapa dulu. Cik Umi tanya. Oh, tak buat apa dulu. Tak ada dah Cik Umi. Tak ada dah. Tak ada. Sungguh lah. Memang kalau nak tapa kan tapa dulu. Kalau nak putih dulu baru tanya. Kalau kita tanya tu tak jadi dah nak putih. Dulu lah. Tapi kalau nak buat hukum mungkin tapa tu tak boleh sebenarnya. Biasa cumi tapa. Cumi akan ambil tanya. Tok pipi dia tapa dah tanya kita degahlah bunyi. Jadi murid lain tu dia ingat tu kita tapa sungguh. Tidak lah yang tapa orang. Lon ni ibu bapa kan. Ciko. Itu dah pandainya. Ada piting kan? Tak ada dah. Ada. Jadi kita ni lah untuk pesanan dan tips-tips lah orang yang nak turun tu daripada Cik Umi lah. Untuk kita orang yang bakal-bakal ada Cik Umi. Bakal-bakal jadi guru. Okey, untuk sekarang ni masih belajar bersama-sama kita. Jaga komputer. Cik Umi memang jaga. Zaman Cik Umi belajar dulu, memang Cik Umi cukup jaga. Target kita nak buat apa. Sebab kita boleh tahu kemampuan diri kita, target selalu kita. Contoh, Sam ni ambil berapa? 5 paper. Padahal kalau boleh 5 target A, jadi nak target, nak dapat A tu kena usaha. Nak ayatnya, kena usaha tu usaha lebih lah. Usaha lebih. SPM dapat berapa? Saya SPM Pak, saya ingat STP. Ni STP. Cikgu pun dengan STP juga. STM cumi Rizal kata boleh Cik Makin Cik Umi tinggi Rizalnya bukan tak tinggi sebab Cik Umi produk nak yang lebih bandat. Produk nak yang lebih bandat ni dia pelik sikit lah, dia lain sikit. Kau nak yang lebih bandat juga. Ya. Kalau awak kenal produk nak yang lebih bandat, dia memang awesome sikit. Daripada dulu sampai learn. Cik Umi tak tahu lah mungkin cikgu Ini banyak itu banyak ni. Tak ada. Itu mahal. Perempuan. Naim dia tak sampai dia biasa je, dia macam sekolah harian biasa. Cuma dia aliran agama. Dia macam Falahiyah, Bataniah, Saya SPM Pak. Falahiyah. Anak Cik Umi Falahiyah. Bukan. Kalau dia ada sekarang
dulu. Jadi nasihat sini belajar sungguh-sungguh, jangan hamburkan diri. Sebab satu masa awak akan jadi anak besar apa kita pada anak kita. Jadi kita lah kena belajar masa depan. Sebab anak akan ikut kita, akan ikut semua apa yang kita ajar, acuan kita, apa yang kita nak lah. So belajar sungguh-sungguh. Bila dah kerja nanti bila posting, satu je cuma nasihatkan, jaga rezeki kita. Ya? Jaga rezeki kita, cari rezeki yang halal, cari yang baik. Kita nak halal macam mana? Halal memang kita dulu ni halal je. Tapi kalau kita asyik curi masa, tak suruh ustaz belajar, apa, di situ kena jaga. Attitude jaga. Duduk mana pun jaga attitude. Sebab lo ni anak muda lagi panas, brutal. Dari segi, terutama dari segi adab lah. Kalau kamu masuk kelas kerja satu, boleh jadi memang cukup-cukup macam tu. Kita orang lama ni bunyi dekat kaki dia orang dah dah. Lepas tu kita kalau cikgu kita dulu macam baik-baik dah bunyi tapak kasut kita rasa dah. Tu aura guru-guru lama. Aura dia pasal-pasal tak sama aura. Ada belajar kita suka, tak suka. Cuma tak kisah belajar tak suka pun. Tak kisah. Senang je. Pergi kat dia kat kosong kepala. Sungguh. Peluk dia. Maksudnya cikgu lelaki jangan peluk murid perempuan. Maksudnya kalau murid lelaki pun bermasalah, maksudnya biasalah main sekolah buana atau mana, peluk dia kosong kepala. Sentuhan tu Pak Muhammad. Sentuhan. Sebab dia budak ni, dia mudah lupa. Kita malu hari ni, esok dia hari balik ada pun. Kita malu maksudnya dia mudah lupa. Mudah lupa lah benda tu. Sepatutnya kalau ada jenis dendel lah, dendel lah tak say mari dekat budak dia. Lepas tu apa yang kita ajar budak ni, seperti kita melukis ataupun melakarkan sesuatu di atas batu. Maksudnya ingatan dia kekal lama. Maksudnya kita ajar dia daripada kecil ni, dia akan kekal lama. Selama kalau orang tua, kita ajar dia seperti menulis atas pasir. Mari orang kecil ni lah. Dia beza dengan sekolah menengah. Beza. Sekolah menengah, dia tak boleh nak kontrol kelas. Kalau tahap 1, 2, 3 ni, dia tak pandang. Bezanya kita di sekolah rendah, kita akan memberi arahan sampai 10 kali supaya murid kita faham. Cikgu sekolah menengah, dia banyak sekali ya. Mu tak bahaya ikut mu. Sebab budak besar, dia faham. Dia mudah faham. Budak kecil, kita kena bagi arahan berulang-ulang kali. Sampai 10 kali. Oh, dia bahaya. Bawa ayat sekali. Kau pandai aja. Okey, menguasai sebenarnya. Kau tak pandai? Goyak. Itulah cara mendidik. Dengan ajar lain, didik lain. Didik ni berserta dengan kasih sayang. Masuk kelas, automatik kita nak mengajar. Automatik akan lahir kasih sayang. Automatik ada hak kita sayang. Hak kita tak sayang pun ada juga. Hak buana lah. Tapi hak buana tu lah hak kita kena tarik. Dia, pujuk dia, goyak ke dia, ajar. Sebab dalam kelas ni biasanya dia ada kategori pandai sudah lama. Walaupun kita string ada sini ada belah pandai kedua. Dalam setiap kelas tu pun ada 3 kategori pun. Contoh kita ada 3 kelas. Alamanda, Akasia, Esto. Contoh 3 kelas. Di tahap berbeza-beza tu. Alamanda, Akasia sederhana, Esto tu tak lepas. Dalam satu kelas ni pula dia ada 3 lagi. Ada hak pandai dalam kelas tu. Ada hak tahap sederhana. Ada hak lembab benar. 3 ni memang kita kena pasal. Pembelajaran ni. Jadi hak pandai ni cara lain. Hak sederhana. Kita kena dekati semua kata kita. Dia tu bukan dia. Nah,
Adenium ni tak ada adenium. Satu adenium tak ada. Tapi tahap 2 ada. Ada ni ni. Yang ni blur. Yang ni blur. Blur. Blur lah. Kalau tahap 1 akar ni hak blur lah. Sebab ni tak ada kelas. Blur tu. Ester tu lemah. Adenium tu blur. Adenium tu kalau contoh 4 adenium juga kelas pemulihan. Pemulihan. Tak lah, maksudnya cikgu dia akan ambil separuh bawa ke kelas pemulihan, setelah separuh lagi dari biasanya cikgu nurse tu, cikgu pemulihan tu ambil lah separuh. Tapi hak kekal cikgu hak mengajar berlaku kekal lah. Kalau 18 orang kat bagilah 9, 10 begitu. Separuh lagi ke bilik pemulihan. Sekolah ni ada bilik pemulihan. Ada. Bagus lah. Dekat Malaysia. Dia ada pula subjek dia nak ajar aku tengok tak apa dia nak uji. Setiap hari Khamis kita ada bekal meeting. Bekal meeting ni budak-budak pemulihan ni akan diajar oleh guru bukan. Jadi cikgu ni tak akan turun berjelasan. Cikgu ni akan ajar budak mana. Dia ada kelas ni, dia ada 3 kelas. Beberapa orang dari sekolah orang ajar di sini. Mari saya dah tengok. Mari cikgu ada cikgu. Yang ambil budak. Yang ambil budak 2 orang kat bilik. Dia memang dah bagi. Kita dah bagi dah cikgu, setiap cikgu ni tak ada lah. Cikgu tu sore atau 2 ada buka setiap cikgu untuk nak pulihkan buat pemulihan ni lah. Belakang hujung tak ada baca lagi. Dia kena one by one pula cara kita. So juga buat tu. Sebab kita ambil pendekatan daratan Islam. Dia buat lagu tu, jadi untuk bahasa Melayu pun kita cuba lagu tu, memang berjaya. Bila face to face tu dia lain. Mana tu kita ambil dia lah baru malu. Dia kena face to face tu. Waktu lah masuk kok kita nak topak masa kita kok kita curi-curi itu itulah cara kita nak topak masa kita. Contoh kita dapat masuk kelas foto semua tu. Ya, pembelajaran kita tidak berkualiti dalam mana. Itulah cara kita nak topak, nak bagi berkah rezeki kita. Kita bantu. Sebenarnya perlu ke tak perlu? Perlu pun. Tapi kita buat tu supaya kita orang kata identik. Nak bersihkan rezeki kita. Kalau kita tak biasa main sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. Kelompangan yang kita buat ni dia sedar ke tak? Tak sedar. Tak. Tak sedar. Bagi nak boleh makan rendang lah. Bawa pala. Contohlah kan. Tapi orang ni dia tak berfikir balik. Dia sebab orang ni suka mengelakkan orang. Tak, kita tuding satu jari tu orang. Berapa jari mari kita? Asyik dah tuding jari. Macam kelin tak apa. Apa? 5-5 kat orang. Tak ada dia. Saya ni. Tak. Apa? 5 ni. Apa? Maknanya menuding kat orang 5-5 jari. Dia tu tak salah. Kita menuding jari je. Orang satu. Sebab nak semakin tu. Baru dapat lagi mentonya. Tak, jangan buat stapling lah. Apa? Dan jadi bila tu orang muda ni payah menerima perkhidmatan. Sihat pun jalan. Orang-orang tua, kalau kamu posting nanti, orang tua tu dia akan simpan sebagai nasihat. Nanti kami dulu pakai kecil lagu-lagu lalu bulan dan nasi dan lagu. Tapi nak bayar asam dalam perjalanan hidup tu kita lalu dulu. Jadi kita memberi nasihat kepada orang tua. Bila posting dulu, ada jodoh kahwin. Tak usah tangguh-tangguh. Tak usah tangguh-tangguh. Jodoh ni, dia tak hari-hari ni. Dan jodoh tu kena cari. Tak kira lah kekuan. Tak kira lah kekuan mula dulu tu. Siti Khadijah dia mula dulu orang Nabi. Tak? Tak ada? Jadi, jodoh ni, kita tak kira. Kita kira. Jodoh ni pun kita kena pilih macam ni. Siapa masa jodoh kahwin.
Lepas tu dia dah posting, dia dah kahwin. Pertama sekali, jangan lorak nak beli kereta. Buat rumah dulu. Beli rumah. Rumah ada. Ada tempat. Kontak dia. Taklah maksudnya perancangan kita. Rumah dulu. Kereta tu hanya ketinggalan. Betul boleh. Tak, siapa juga. Kau tak siapa? Masak. Rasa hujan. Pakai baju hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Dia hujan kau pakai baju hujan. Tak, maksudnya kahwin ke tak kahwin ke, zaman muda tu buat muda. Pastikan ada rumah. Baru kereta. Rumah tu. Cik Umi buat bina rumah di usia 20 lah. Sendiri je tak? Sendiri. Bila rumah tu LPSA tu. LPSA. Tapi nak buat rumah ke cumi dah ada modal 100,000. Ya, halo. Rekod. Sebabnya dia beli emas lah. Cumi suka menabung, tapi cumi tak tabung duit, tak simpan duit. Simpan emas. Sebab anytime kita perlu duit tu, kita boleh ada business. Sebab bila kita simpan duit ni, dia cakap habis. Lepas tu kita nak minjem orang, ada banyak berapa yang duit kita. Kalau kerja rumah tu apa? Atas permintaan. atas permintaan. Boleh buat. Boleh. Nak ayatnya kita nak pinjam dengan orang belum tentu. Orang bagi pun dalam kuantiti yang tak seperti yang kita cakap. Lepas tu nak pinjam pula kita senang. Belum ada gitu. Belum ada gitu lebih lah. Kita nak berjumpa dan 10 orang tu mungkin sorang lah. Kalau apa yang nak pinjam rumah, nak pinjam rumah. Tak pernah ada orang pinjam rumah. Jujur. Punya duit. Lah ni. Wow. So habis cik sendiri kalau putus modal, bukan putus modal maksudnya bangun ni tiga haji dengan bini yang balik-balik kita juga tak banyak cash nak bayar gaji-gaji ni ada duit 10,000 ada nak pinjam duit itulah kata isteri tu kena membantu kata bayar tu kita lah kalau bayar 10,000 tambah lah sikit lagi tak rumah tak lah Sebab money ya tu. Maksudnya isteri tu bantulah sebab 3 suami susah. Kalau nak banyak 3 hari 3 malam dah habis. Kalau ni pertama sekali belajar dia sampai habis. Masa belajar pun dah pandai lah. Kalau dia pergi kita jimat-jimat Syukmi dulu dapat alam 300 dia. Waktu tu 300 RM50 untuk ibu, untuk mak. Boleh bagi lagi daripada allowance kita tu. 50 tu memang cukup beli ke mak sekali. Dapat tu beli ke mak. Untuk kita ni RM300. Memang tak cukup. Tapi Cukmi masa tu sebelum masuk maktab tu Cukmi belajar menaik. Dulu kan tak ada komputer lagi. Belajar menaik. So Cukmi ambil upah untuk buat assignment. Berapa? Masa tu masa tu RM30-40 tapi sampai nak bagi kan kita tak bagi je. Jadi dapatlah duit kumpul assignment. Sebab kita buat apa? Sebab kita cepat menaik. Tak ada lah tek. Dulu kan. Jadi sebab kita belajar tu jadi cepatlah kita buat assignment. Lagi beli mesin kain RM340. Beli hasil daripada ambil upah. Buat assignment. Buat assignment. 3 tahun. Ya. Masa tu. Ada lagi ni? Tak ada. Bilangnya masa Cukmi posting 3 bulan Cukmi tak ambil gaji. 3 bulan tak ambil gaji. Berapa? Kat situ tak ada bank. Satu pasang dalaman tak ada bank. Lepas tu nak pergi ambil duit kena keluar ke bandar. Ke bandar Pahau tu naik bas ke Puncak tu.
3 bulan Cik Umi tak ambil gaji sebabnya Cik Umi buat bisnes. Dia ambil bisnes tu lah. Rolling gitulah. Gaji tu memang tak kuasa. Lepas tu Cik Umi gaji masa tu, Cik Umi gaji permulaan 500 lebih. 500 semua. Maka semua tu Cik Umi bisnes. Cik Umi buat aiskrim. Balik sekolah kan, budak lalu dia kita ya. Kita buka lah sikit. Dia punya tu juga. Cik Umi juga buat. Orang lain Cik Umi dia buat di situ bawah. Dari hasil tu kita bayar api, elektrik. Dan hidup kan. Lepas tu Cik Umi ada kemahiran memasak. Ambil daripada Abang Mak ni masak, Cik Umi buat catering. Dalam 3 tahun tu lah Cik Umi tak ambil gaji. Maksudnya hasil ni memang automatik tu. Setiap bulan bagi pada Mak 500. Cik Umi masa tu tak pandai nak beli, tak pandai nak guna dulu. 500 bagi ke Mak. Mak Cik Umi dia sipir duit tu. Dia tak guna pun. Duit kita tu masa tu emas 70 riyal ya sebiar orang. 2.75 gram tu baru 70 riyal. Lah ni beribu-ribu riyal. Bezanya nak bayar. Yalah. Jadi masa tu mak Cik Umi ni duit daripada kita bagi ke dia dia beli emas. Masa Cik Umi nak buat rumah, Cik Umi ada, Cik Umi dapat 100,000. Daripada hok mak Cik Umi beli tu. Cik Umi tak suruh dia beli emas pun. Tapi seorang ibu gitulah. Dia bukan nak kita pun. Tak. Tapi tanggungjawab kita pada ibu kita, ibu ayah kita kena bagi. Sikit ke banyak kena bagi. Tanggungjawab kita, tambah-tambah nak jatuh. Ya, sebab dia tak ada bini lagi, kena bagi ke mak. Ada bini pun kena bagi ke mak. Siapa nak bagi mak kita? Nanti nak bagi. Ya, ada tanggungjawab dia pada ibu ayah dia. Tak. Kita dulu ada kahwin. Tanggungjawab kita memang isteri kita. Tapi utama lebih besar ibu kita. Sikit pun kena duit. Cik Umi jenis style tak pandai nak guna duit. Jadi dulu daripada start mengajar sampai ke mak Cik Umi mati memang 510. Itulah kehidupan kita ni sini dahulukan ibu ayah kita. Ikut kita gaji 2,000 lebih tak okey lah. Tak nak dulu ni. Duit dahulukan ibu ayah kita. Lepas tu kalau nak molek lagi bila dah kahwin, sunat tu duit. Duit kita. Duit kita. Habis nak suruh comel, hubungan tu lebih comel. Nak duit. Padahal duit anak dia sendiri. Tapi orang kata kita twist sikit supaya bagi saya lah. Kita pun lah betul lah. Daripada sikit gaji kita tu, lagi lah tak boleh sampai. Hidup. Ya. Sebab keinginan kita banyak. Tak, keinginan kita banyak nak buat tu doktor. Bila kita bagi, kita dah spesifik dah untuk ibu ayah kita. Mana kita nak bagi tu. Dah lah. Buat ni lah. Kita kena Malaysia. Buat ni dah automatik dah. Buat satu kebiasaan. Kalau lelaki masa belajar memang tak cukup duit. Tapi Cik Umi lah betul lah. Masa belajar dulu pun RM50 pun dah bagi dah. Buat belajar tulis ni. Sepanjang perjalanan lo ni aja Cik tulis. Lo ni Cik Umi nak relax. Cik Umi rasa penat dah. Cik Umi bukan nak kaya. Ya. Mobil kubur ni kan lepak je. Tak muak lah. Rumah duit tu ada kaki. Tak muak. Dengan ni kali lepak. Kereta muak. Tak muak. Tinggal lah. Lepas tu, apa pun nak pindah. Buat apa pun nak pindah. Macam ni kita je. Sebab semua kita tinggal. Sedang-sedang ni, kita hidup bersederhana saja. Cuma kalau kita ada lebih, sedekah. Ada lebih, sedekah. Terutama, sedekah subuh. Dia tubik. Hari-hari tu, dia ada sedekah subuh. Sedekah ni ya, tak. Cuma pernah aksiden yang tergaul. Tertelos. So, kaitan dengan
Cumi tak lupa. Tak keluar setiap hari pun. Sampai dia bertanya, Alma kelakor sampai kalau tu jatuh tu. Sebab orang semua nak cek cumi mati. Kereta tu kaya pak-pak. Dia juga itu gaul. Tapi kalau ditarik kereta ni kau window, sambung pula 100 kaki. Tadi nak ambil kereta. Dua musuh. Jadi nak ayatnya, okey kita guna barang. Wak Cik Umi duk fikirnya ke tak? So, Wak Cik Umi selalu buat tanpa orang tahu. Sedekah. Maksudnya, Allah bantu kita. Tanpa setitik jaga, siapa sebarang lupa. Ini tu duduk oleh alam dan kaki-kaki kat atas. Dia tu jalan lagi. Orang tak berhenti pun. Daripada pukul 7 pagi, pergi kena dalam pukul 9 lebih. Anjak naik tu, duduk tepi jalan tu dari pukul 7 lebih dah. Sampai pukul 8 lebih sejak ada tu duduk gini lah. Ada betul. Pukul 8 lebih baru ada betul dulu. Dia takut lah. Nak ada luntah, tengok dia ada kau. Dia ada kau yang gambar-gambar tu. Pagi Cumi nak pergi hijau, pukul 4.30 pagi Cumi dulu. Daripada rumah, pergi ke Ciku. Ciku dulu. Benda. Kita baru kedua musim 188 kata 18 lebih. Kita share. Sedekah ni dia ambil. Orang yang ni sedekah. Sedekah sikit silap ni. Ada juga amalkan. Pasukan rezeki tu. Senang hidup daripada kita mula sehinggalah kita buat. Masih Ustazah. Cikgu ayat berlaku kata awak je. Siapa-siapa mari pun kami akan nasihatkan bila dah habis posting kerja bagi duit mak ayah kita. Walaupun kita dah kahwin anak berapa pun jangan stop sehinggalah mereka stop. Tanggungjawab kita. Mak ayah ni tak save pun sebenarnya duit kita. Tapi tanggungjawab kita. Kita tengoklah kita apa. Dia tak tahu ayat pun apa dia beli kita semua-semua. Dia guna ke tak guna biasanya tak guna. Maksudnya alam ni sendiri. Rupanya dia beli emas. Bila beli emas tu belonggok. Dia tak pakai, kita tak pakai. Tapi ada. Maksudnya bukan tak pakai. Pakai gila-gila gitulah nak mengelakkan apa? Zakat. Kita tak suka bayar zakat. Kita boleh elak. Benda kita boleh elak, kita elak lah. Tak? Pakailah, dah beli dah. Tak nak beli sipir, pakai sekali-sekali. Tapi bila dah banyak sangat, gila lah. Tapi tak sedap menunjuk lah sama ni. Bagi saya, tak nampak mah. Tak nampak. Kita memang tak pakai je. Jangan nampak. Jangan. Nampak lah, mah dia tak nampak lah. Memang Cumi terlibat dengan sebelum ni pun orang kata hasil rezeki lebih daripada masa. Jadi masa Cumi nak buat rumah tu pun Cumi dah ada modal 100,000 masa tu tahun 2005 baru nak akhir. Masa tu Cumi sudah ada duit sendiri dalam tangan 100,000 untuk buat rumah. Bina lah tu. Naik kan start buat rumah. Lepas tu baru buat loan. Buat jadi loan Cik Umi tu kecil lah. Rumah besar loan kecil. Rumah kaki je. Rumah ibu pak aku. Itu rumah ibu satu. Belum hambung lain-lain lah. Ya. Bila rumah tu dan dia ada lah sama-sama. Dia rezeki lebih gitu. Ini memang dia sedang membina rumah kedua. Rumah ketiga sudah terbina di